Selamat datang ke MyEase Plus. MyEase Plus merupakan sebuah platform digital yang dibangunkan sebagai Digital Psychological Support and Therapy Hub yang bertujuan membantu pengguna, khususnya pelajar, dalam mengurus emosi, stres dan kesejahteraan mental secara kendiri, mudah dan selamat. Platform ini dibangunkan berasaskan 3 kaedah utama, iaitu saring, fahami dan pulihkan. Pertama, saring. Pengguna boleh membuat saringan kendiri emosi melalui beberapa inventory yang telah disediakan. Terdapat inventory yang memberikan keputusan secara automatik dan terdapat juga inventory yang memerlukan semakan daripada pihak pentadbir bagi mendapatkan analisis yang lebih tepat. Kedua adalah fahami. Melalui keputusan saringan, pengguna dapat memahami tahap emosi mereka dengan lebih jelas. Seterusnya, mengenal pasti keperluan sokongan emosi yang sesuai. Ketiga adalah pulihkan. Pengguna boleh terus mengakses berbagai intervensi dan terapi digital yang disediakan seperti terapi muzik, teknik pernafasan dan relaksasi, art terapi, self-hypnosis dan play terapi. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan salah satu intervensi digital utama dalam MyEase Plus, iaitu Scribble Art Release. Scribble Art Release merupakan satu pendekatan terapi seni yang mudah, santai dan mesra pengguna, di mana individu meluahkan emosi melalui contengan bebas atau scribble tanpa perlu mempunyai kemahiran melukis. Melalui versi digital yang disediakan dalam MyEase Plus, pengguna boleh terus melukis secara spontan dan seterusnya mendapatkan interpretasi awal secara automatik berdasarkan bentuk, tekanan dan corak yang dihasilkan. Ia membantu pengguna mengenal pasti emosi yang mungkin tidak disedari sebelum ini. Selain itu, pengguna juga boleh mencuba Scribble Art Release dalam bentuk fizikal menggunakan kertas dan alat tulis. Bagi kaedah ini, MyEase Plus turut menyediakan panduan dan interpretasi ringkas sebagai rujukan awal untuk memahami ekspresi emosi mereka. Walau bagaimanapun, adalah sangat digalakkan agar aktiviti terapi seni ini dijalankan bersama kaunselor atau terapis yang terlatih bagi mendapatkan interpretasi yang lebih tepat serta bimbingan yang lebih mendalam. Pendekatan ini memberi ruang kepada pengguna untuk meluahkan emosi secara kreatif, selamat dan tanpa tekanan. Seterusnya, menyokong proses pemulihan emosi secara kendiri. Scribble Art Release menjadikan terapi seni lebih mudah diakses, interaktif dan relevan dalam persekitaran digital masa kini. MyEase Plus juga menyediakan menu terapi permainan, antaranya adalah Mindful Movement, Brain Gym dan juga permainan interaktif. Selain itu, terdapat juga menu informasi pendidikan dan kerjaya yang membantu murid, guru dan ibu bapa mendapatkan maklumat berkaitan laluan pendidikan, penerokaan kerjaya dan ujian minat kerjaya. MyEase Plus turut menyediakan intervensi berbentuk ruang luahan perasaan sebagai medium selamat dan privasi untuk pengguna meluahkan emosi atau tekanan yang dihadapi. Pengguna boleh memilih untuk meninggalkan email sekiranya ingin mendapatkan maklum balas daripada admin atau membuat luahan secara anonim tanpa berkongsi identiti. Setiap luahan akan diterima melalui email dan direkodkan dalam sistem bagi tujuan rujukan serta analisis pada masa yang akan datang. Semua menu ini direka bagi memberikan pengalaman sokongan emosi yang menyeluruh dalam satu platform yang mudah diakses, fleksibel dan menjaga privasi pengguna. Secara keseluruhannya, MyEase Plus bukan sahaja membantu pengguna mengenal pasti keadaan emosi mereka, malah membimbing mereka ke arah pemulihan secara kendiri dalam persekitaran digital yang selamat dan menyokong. Terima kasih dan selamat meneroka MyEase Plus.